What everyone, welcome back to my channel Alif Gaming. Okay guys, hari ni Alif nak buat reaction lagi. Okay, tentang barang-barang atau teknologi yang ada dekat China atau tak terfikir dalam otak kita tapi orang China dah buat. Okay, let's go, kita tengok videonya. Ciao. Okay guys, kita dah ada dekat dalam ni and ya, let's go. Sebelum video ni, pastikan korang telah klik button subscribe and like video ni, and let's go, kita play video ni. Oh, okay. Okay, lampu ni. Okay, kau tengok lampu dia. Lepas tu dia ni dekat malam, waktu malam, and lampu dia sangat cerah guys. Nampak lah. Wow. Okay, kita tengok. Okay, dia buat apa ni? Ha? Buat apa tu guys? Oh, dia tukar pipe lain. Oh, biar orang tak boleh curi air dia. Okay, faham. Dari kunci dia kalau nak buka. Okay, faham. Biar. Okay, ni apa? Oh, ni untuk kalikan rambut. Macam-macam warna dia. Bijak tak ada orang. Okay, tapi tak cantik sangat. Ni sekali kena air dah hilang terus. Okay, kita tengok ni air buat apa. Apa ni? Oh, apa ni? Cendawan. Oh, cendawan dia. Oh, dia tumbuh macam gitulah. Dia potong atau makan, goreng. Okay, ni. Oh, dia punya tu sabun. Tempat tangan, sabun tangan tu. Tunjuk tangan je, dah cuci terus. Biar. Ya, betul. Oh, dah boleh tukar-tukar dia punya apa ni, sabun tu. Okay, pandai. Mana cop? Oh, cop. Okay, cop. Oh, dah boleh cop kat mana-mana je lah. Baju pun boleh. Ini apa ni? Oh, motor ni. Okay, kita tengok. Motor satu tayar guys. Padu. Tak apa, tak tinggi. Okay, ni stokin untuk tinggi guys. Stokin untuk tinggi. Padu. Oh, naik terus tinggi dia. Aku nak beli. Mana dia je? Okay, ni bag. Bag ni kuat ah. Kuat. Oh, kuat bag dia guys. Oh, ni macam fabric lah dia, tapi untuk sejukkan. Okay, ni apa? Oh, ni untuk tempat buka penutup macam sardin eh? Nope. Tempat buka macam Nutella ke apa. Susu pun boleh. Ni apa ni? Tempat letak buku. Okay, buku. Oh, benda ni sesal macam gitu. Buku dia tu. Wow, baru. Okay. Oh, dia tak nak banjir. Tempat tak nak banjir. Oh, boleh cari. Oh, ni untuk cari kamera. Contoh kau pergi hotel, tak nak ada orang letak kamera kecil-kecil tu kan, yang untuk mintai orang. Ni lah alat dia untuk cari. Oh, jadi alam. Spek mata. Okay. Oh, dia jangan. Oh, boleh jadi jam. Ni apa ni? Cawan letak air. Okay. Lepas tu boleh. Oh, tempat buat teh lah. Lepas tu minum ramai-ramai. Okay. Oh, dia yang letak. Contoh kau tak nak kacau, mana nak kacau tu, boleh tekan tu, terus dia kacau sendiri. Sekejap. Ni apa ni?
Jungkir gigi. Okay, tutup. Jadi apa? Oh, ni comel. Oh, kalau tekan kepala dia tu boleh ambil satu jungkir gigi. Oh, pistol ni. Oh, payung. Jangan jangan bawa ni. Kita tangkap polis. Boleh prank lah. Padahal payung. Nope. Apa ni? Tak kasut. Oh, ni untuk korang yang suka lari-lari malam-malam tu, yang takut hilang ke, orang kereta atau motor tak perasan. Ini boleh jadi apa ni, barang dia untuk letak kat kasut korang biar kereta atau motor nampak korang. Sekejap. Dia boleh lari malam-malam. Apa ni? Oh, yang tak suka buat sumbang boleh pakai. Oh, ni yang untuk lekatkan tu. Lekat phone. Kuat dia kuat. Ni ada je jual kedai RM2 ada kak. Okay. Apa ni? Apa tu? Miping. Oh, TV kecil. Oh, boleh charge sekali. Baru. Comel ni kalau letak bilik. Okay. Benda tu. Oh, kipas. Contoh korang yang jalan panas yang suka mancing ke, boleh lah pakai je. Dia tak panas. Apa tu? Minyak wangi. Oh, dia macam yang kunci tu dia macam pusing. Ada motor. Comel lah. Bijak. Oh, ni apa ni? Oh, dia tutup kereta korang tak nak kotor kot. Payung pula tu. Payung untuk kereta. Kau ada? Ni robot ni guys. Bawa makanan. Ada kat mana ni? Oh, gila lah. Robot yang hantar makanan kat orang dah. Robot Okay, dia sedut kotoran yang ada kat kau punya kursi yang tak bercuci tu. Dia boleh sedut lah. Banyak pula tu dia sedut. Okay, sedut. Oh, ni apa ni? Oh, kalau cuaca panas. Oh, ni kalau kat kampung sedap ni. Ada kipas, ada payung kan, sedap naik ni. Ni apa pula ni? Oh, ni bijak ni. Kalau kau yang pergi airport selalu yang suka travel tu, kalau penat nak jalan kat airport tu, naik benda ni bagus. Dia boleh jadi beg dengan apa orang panggil tu. Dia boleh ikut. Oh, tak bukan tadi tarik dah, dia boleh ikut sendiri. Sekejap. Siapa yang buat? Ini apa guys? Handphone ni ada jual ni. Serius lah, dia macam gini. Handphone macam gitu. Okay, dia apa ni? Oh, yang untuk kabel-kabel yang banyak tu. Tu korang apa ni? Tengok rimas je korang benda ni. Bijak orang Cina ni kadang-kadang. Oh, dia tak ada selerak. Okay, lagi. Ni siapa yang suka sedai baju guys? Berbanyak sedai baju. Okay, dia letak sabun tadi tu. Lepas tu air dia macam glowing dia tak. Kalau gelap-gelap tu dia jadi macam cahaya. Nice. Apa nak pakaikan dia stokin? Ya Allah. Apa nak pakaikan dia stokin? Apa function lah. Okay guys, saya rasa cukup je video pada kali ni. Kalau korang suka video ni, pastikan korang like video ni. Kalau korang suka channel ni,
subscribe channel ni di bawah, and jumpa di next video guys, and bye.